Anda tahu tak, Silicon Valley baru sahaja buat keputusan yang menggegarkan seluruh Asia Tenggara. Google, syarikat teknologi terbesar di dunia, dengan tegas menolak Singapura dan pilih Malaysia sebagai destinasi. Oh, sekelas Singapura je ditolak dan bahkan memilih Malaysia, guys. Bagaimana nasib Indonesia? Utama mereka. Kenapa? Apa sebenarnya yang Google nampak dalam negara kita yang tak nampak dalam negara jiran yang selama ini dianggap lebih maju? Bootweb. Sebelum kita teruskan, sila subscribe ke channel Destinasi Megah supaya anda tak terlepas semua perkongsian penting saya. Channel beliau ya, guys. Tulis I subscribe di ruangan komen dan saya sendiri akan sambut anda ke dalam komuniti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, guys, Timerek TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya yang dalam keadaan menunaikan ibadah puasa nih, guys. Semoga puasanya ya dilancarkan, dijauhkan dari hal-hal yang membatalkan, guys. Dan yang terpenting di bulan yang penuh maghfirah ini, mari kita memperbanyak yaitu istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran, karena di bulan yang penuh maghfirah ini pahalanya berlipat ganda, guys. Dan bagi teman-teman yang punya ya pengalaman kelam di masa lampau, ini saatnya untuk istighfar, kan. Ini saatnya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman, ini kabar mengejutkan ya, tentunya untuk Indonesia, guys. Yang dalam hal ini Google baru buat keputusan yang mengejutkan, kan, yang mengejutkan seluruh Asia Tenggara. Tolak Singapura dan pilih Malaysia. Lagi-lagi Malaysia menjadi pilihan, guys. Apa yang menarik dari Malaysia ini sampai ya segalanya Malaysia yang dipilih, segala sesuatunya Malaysia yang jadi pilihan. Ini tentunya menarik video ini, guys. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Kita tonton sama-sama dan mudah-mudahan video ini menjadi bahan pembelajaran untuk kita khususnya ya. Langsung saja kita play seperti apakah videonya. Let's go. Baik, jom kita mula. Tahun 2024 mencatatkan sejarah baru. Google mengumumkan pelaburan sebanyak $2 bilion Amerika untuk pusat data di Malaysia. Ini tidak bukan tanggung-tanggung, 200 guys. juta dolar Amerika. Bukan 500 juta dolar Amerika. Wow. Tetapi $2 Amerika bilion. Ini antara pelaburan teknologi asing terbesar yang pernah diterima oleh Malaysia dalam satu projek. Dan yang lebih mengejutkan, keputusan ini dibuat selepas Google menolak tawaran daripada Singapura yang menawarkan insentif cukai yang lebih besar. Apa yang berlaku? Singapura selama ini dikenali sebagai hub teknologi Asia. Ramai syarikat gergasi seperti Facebook, Amazon, dan Microsoft sudah lama bertapak di sana. Infrastruktur mereka canggih. Sistem birokrasi mereka pantas. Cukai korporat mereka rendah. Jadi kenapa Google tiba-tiba berubah haluan? Ini tentunya sangat menarik ya, teman-teman. Kenapa Google sampai berubah haluan dan pilih Malaysia? Tentunya teman-teman tahu tentang hal ini. Saya ceritakan sesuatu yang ramai orang tak tahu. Tahun 2023, seorang penganalisis teknologi bernama Ahmad Faris dari Kuala Lumpur membuat kajian peribadi tentang trend pelaburan data center di Asia Tenggara. Dia jumpa satu perkara yang sangat menarik. Kos elektrik di Singapura telah meningkat hampir 40% dalam tempoh 5 tahun. Ini bukan angka kecil. Untuk sebuah data center yang beroperasi 24 jam setiap hari, kos elektrik adalah pengorbanan terbesar. Dan masa skim Ahmad sedar sesuatu. Malaysia ada kelebihan tersembunyi yang selama ini kita sendiri tak nampak nilainya. Nombor 1. Tenaga elektrik Malaysia adalah antara yang paling murah dan stabil di rantau ini. Kajian daripada International Energy Agency pada tahun 2023 menunjukkan bahawa kos tenaga di Malaysia adalah 35% lebih rendah berbanding Singapura.
Bayangkan Wow, kalau anda keren, menjalankan keren, operasi yang memerlukan berjuta-juta kilowatt setiap hari. Penjimatan 35% bermaksud berbilion ringgit dalam tempoh 10 tahun. Tapi itu bukan sahaja sebabnya. Nombor 2. Lokasi strategik Malaysia. Kita terletak di tengah-tengah Asia Tenggara. Kabel gentian optik bawah laut yang menghubungkan Asia dengan Eropah dan Amerika, semuanya melalui Selat Melaka. Ini bermakna latensi atau kelewatan data adalah lebih rendah. Untuk syarikat seperti Google yang bergantung kepada kelajuan data, setiap milisaat itu penting. Setiap 1 milisaat boleh membezakan antara pengguna yang puas dan pengguna yang frustrated. Seorang engineer Google bernama Sarah Lim, yang berpindah dari Singapura ke Malaysia untuk projek ini, pernah berkongsi dalam satu wawancara. Dia kata, masa saya mula kerja dekat Singapura, saya rasa skim tempat paling advance untuk tech. Tapi bila saya datang Malaysia dan tengok potensi infrastruktur di sini, saya faham kenapa Google buat keputusan ini. Malaysia underrated. Apa yang Sarah maksudkan? Nombor 3. Tanah dan ruang. Singapura adalah negara yang sangat kecil. Setiap meter persegi tanah di sana sangat berharga. Untuk membina data center yang besar, anda perlukan ruang yang luas. Di Malaysia, terutamanya di kawasan seperti Johor dan Selangor, tanah masih mampu dimiliki pada harga yang munasabah. Google boleh membina kemudahan yang jauh lebih besar dengan kos yang lebih rendah. Tapi tunggu dulu. Kalau sebab-sebab ini sahaja, kenapa baru sekarang Google buat keputusan ini? Betul guys. Kalau Kenapa cuma tidak sebab 5 ini. tahun lepas? Kenapa tidak 10 tahun lepas? Inilah bahagian yang paling menarik. Nombor 4. Kerajaan Malaysia telah membuat satu perubahan dasar yang sangat strategik pada tahun 2023. Mereka melancarkan National Cloud Policy yang memberikan jaminan kepada syarikat teknologi asing bahawa data mereka akan dilindungi, privasi akan dijaga, dan tiada campur tangan politik dalam operasi mereka. Ini sangat penting. Banyak syarikat besar di dunia takut untuk melabur di negara yang ada risiko politik tinggi atau undang-undang yang tidak jelas. Ini tentunya kenapa Indonesia tidak menjadi pilihan, karena ini guys, undang-undang yang tidak jelas, ekonomi yang amburadul. Inilah kenapa Indonesia tidak menjadi pilihannya. Malaysia kini ada framework yang jelas. Kajian daripada McKinsey Global Institute pada awal 2024 menunjukkan bahawa Malaysia telah naik 12 ranking dalam Digital Competitiveness Index, Oh my melepasi Thailand dan Indonesia. Wow. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti bahawa sistem kita semakin matang. Dan Betul, guys. apa yang berlaku selepas itu sangat mengejutkan. Selepas Google mengumumkan pelaburan mereka, dalam tempoh 3 bulan sahaja, 5 syarikat teknologi global lain turut mengumumkan niat untuk melabur di Malaysia. Microsoft meningkatkan pelaburan cloud mereka. Amazon Web Services membuka pejabat wilayah baharu. ByteDance, syarikat induk TikTok, sedang berbincang untuk kemudahan R&D di Cyberjaya. Ini bukan koinsidensi. Ini adalah domino effect. Kalau anda pernah rasa Malaysia ketinggalan dalam teknologi, sekarang adalah masa untuk tukar persepsi itu. Tapi ada satu bahaya yang jarang orang beritahu. Pelaburan sebesar ini akan membawa perubahan besar kepada ekonomi tempatan. Harga tanah di kawasan sekitar data center akan meningkat. Permintaan untuk tenaga elektrik akan naik. Infrastruktur jalan raya dan pengangkutan awam perlu dipertingkatkan. Kalau kerajaan dan rakyat tidak bersedia, kita akan hadapi masalah yang sama seperti apa yang berlaku di beberapa negara lain. Contohnya Ireland. Tahun 2015, Ireland menjadi destinasi utama untuk data center Eropah kerana cukai yang rendah. Dalam tempoh 5 tahun, mereka membina lebih daripada 70 data center. Tapi apa yang berlaku? Penggunaan elektrik mereka meningkat begitu drastik sehingga negara itu menghadapi krisis tenaga pada tahun 2021. Rakyat ini biasa masalahnya, terpaksa guys. bayar bel elektrik yang lebih tinggi kerana permintaan industri mencekik bekalan untuk rumah. Adakah Malaysia akan hadapi nasib yang sama? Ini soalan yang perlu kita tanya sekarang, bukan 5 tahun kemudian bila sudah terlambat. Nombor 5.
Sumber manusia dan bakat tempatan. Google bukan sahaja bawa pelaburan, mereka juga bawa peluang pekerjaan. Anggaran awal menunjukkan projek ini akan cipta lebih daripada 3,000 pekerjaan direct dan 10,000 pekerjaan indirect dalam sektor teknologi. Ini termasuk engineer, data analis, cyber security specialist, dan pelbagai jawatan teknikal lain. Tapi ada satu masalah besar. Adakah rakyat Malaysia cukup terlatih untuk isi jawatan-jawatan ini? Kajian daripada World Economic Forum pada tahun 2023 menunjukkan bahawa Malaysia menghadapi jurang kemahiran yang serius dalam sektor digital. Hampir 60% daripada syarikat teknologi di Malaysia menghadapi kesukaran untuk mencari pekerja tempatan yang qualified. Ini bermakna ramai jawatan akan diisi oleh pekerja asing. Seorang graduan IT tempatan bernama Daniel Hakim berkongsi pengalaman dia. Lepas graduate dari universiti tempatan dengan first class honors, dia apply kerja di beberapa syarikat tech multinasional. Hampir kesemua syarikat kata kemahiran dia tak cukup advanced. Mereka cari orang yang ada pengalaman dengan cloud computing, AI, machine learning, dan cyber security. Benda-benda yang tak banyak diajar secara praktikal di universiti tempatan. Daniel terpaksa ambil masa 1 tahun untuk belajar sendiri melalui online courses dan sertifikation. Baru lepas tu dia berjaya dapat kerja di sebuah syarikat tech. Dia kata, sistem pendidikan kita masih tertinggal. Kita belajar teori, tapi industri perlukan skill praktikal. Ini realiti yang kita kena hadapi. Kalau kita nak manfaatkan pelaburan Google sepenuhnya, sistem pendidikan kita kena berubah. Universiti kena bekerjasama dengan industri. Kerajaan kena sediakan program latihan dan upskilling untuk rakyat. Kalau tidak, kita akan jadi penonton dalam negara kita sendiri. Dan sekarang, mari kita bincang tentang impak jangka panjang. Nombor 6. Kesan kepada ekonomi digital Malaysia. Apabila Google bina data center di sini, mereka bukan sekadar bina bangunan. Mereka bina ekosistem. Syarikat-syarikat kecil dan sederhana yang berkaitan dengan teknologi akan mendapat peluang untuk berkembang. Startup tempatan boleh gunakan infrastruktur Google untuk sekali up bisnes mereka. Ini akan cipta kultur inovasi yang lebih kuat. Tapi dalam masa yang sama, kita kena berhati-hati. Bergantung terlalu banyak kepada satu syarikat gergasi adalah risiko. Kalau suatu hari nanti Google decide untuk pindah atau kurangkan operasi, apa akan jadi kepada ekosistem yang dah terbina? Negara-negara pintar seperti Estonia dan Denmark tidak pernah bergantung kepada satu pemain sahaja. Mereka diversifi. Mereka galakkan pelbagai syarikat untuk melabur. Mereka bina infrastruktur yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja, bukan hanya untuk satu syarikat. Malaysia kena belajar daripada contoh ini. Nombor 7. Persaingan wilayah. Singapura tidak akan duduk diam. Mereka sudah announce beberapa inisiatif baharu untuk tarik balik investor teknologi. Mereka tingkatkan subsidi, mereka perbaiki dasar, mereka buat infrastruktur lebih canggih lagi. Indonesia pula dengan jumlah penduduk 270 juta orang, tengah giat promote diri mereka sebagai market terbesar di rantau ini. Persaingan ini akan menjadi semakin sengit. Malaysia dapat satu kemenangan dengan Google, tapi ini bukan finish line. Ini baru permulaan. Apa yang Malaysia perlu buat untuk kekal relevan? Pertama, kita kena pastikan dasar kerajaan stabil. Investor benci uncertainty. Kalau setiap kali tukar kerajaan, polisi berubah, siapa nak berani invest jangka panjang? Kedua, kita kena invest dalam pendidikan dan latihan. Bukan sekadar tambah universiti atau college, tapi pastikan apa yang diajar adalah relevan dengan keperluan industri hari ini dan masa depan. Ketiga, kita kena jaga alam sekitar. Data center guna banyak air untuk cooling system. Kalau kita tak manage dengan baik, kita akan hadapi masalah sumber air dan pencemaran. Beberapa negara di Eropah dah mula reject permohonan data center sebab kebimbangan alam sekitar. Keempat, kita kena libatkan rakyat. Jangan biarkan keuntungan hanya pergi kepada segelintir orang.
Pastikan komuniti tempatan turut mendapat manfaat melalui pekerjaan, latihan, dan pembangunan infrastruktur awam. Ini mungkin sedang berlaku pada anda tanpa anda sedar. Perubahan besar sedang bermula di Malaysia. Cara kita kerja, cara kita belajar, cara kita buat bisnes, semuanya akan berubah dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Soalan sebenarnya adalah, adakah kita bersedia? Kalau anda tahu risiko ini, kalau anda faham peluang ini, adakah anda masih akan buat pilihan yang sama? Adakah anda akan invest dalam skill baharu? Adakah anda akan dorong anak-anak untuk belajar teknologi? Adakah anda akan sokong dasar-dasar yang membantu negara kita maju? Tulis pendapat anda di komen. Beritahu saya, apa pandangan anda tentang langkah Google ini? Ya teman-teman, Adakah mari ini petanda berdiskusi di Malaysia kolom sedang bangkit, komentarnya. atau ini hanya sementara? Saya nak dengar suara anda. Kongsi pengalaman anda, kongsi kebimbangan anda, kongsi harapan anda untuk negara kita. Ya teman-teman, banyak alasan ya kenapa Google lari daripada Singapura dan memilih Malaysia. Dan kenapa Google tidak memilih Indonesia? Ini tentunya banyak alasan kenapa Google tidak memilih Indonesia dan lari daripada Singapura. Ya karena di Malaysia itu hukum yang stabil, ekonomi stabil, makanya kenapa Google lebih memilih Malaysia guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya Tamereng TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.